Baru-baru ni kan kecoh pasal Fazura hutang 4.5 juta ke berapa juta, saya pun tak berapa pastilah. Dan kita nampak ramai orang kecam dia, marah dia, kutuk dia, dan padankan muka dia lah. Kita nampak begitu. Baik, sebagai orang bisnes, saya pun orang bisnes juga, mungkin dia pun orang bisnes juga kan, saya pun kesian juga sebenarnya. Cuma kenapa sentimen kepada Fazura itu begitu marah orang bila dia berhutang? Dia macam ni tau. Semua orang tahu, semua orang ada hutang. Semua orang tahu benda tu. Dan semua orang tahu tak, yang orang bisnes memang ada banyak hutang. Hutang bank, hutang kereta, hutang supplier, hutang KWSP, hutang sok-sok. Semua orang tahu benda tu. Tapi kalau kita tengok balik, kenapa orang marah pada Fazura contohnya kan? Kalau dulu Shuib, sekarang Fazura pula ya? Kerana orang lihat dia punya lifestyle yang dipamerkan tu, yang dipaparkan tu, tidak mencerminkan orang yang sedang banyak hutang. Dengan lavishnya, dengan